Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Roka Rocky di sini. Ya, selamat datang ke channel saya Roka Rocky. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan follow saya dekat platform sosial media saya yang lain, FB, Insta dan juga TikTok. Sebab saya banyak guys update video-video tentang dunia motosikal dekat negara kita. So hari ni kita nak review tu guys. Motor Super Sports. Saya pun dah tak ingat berapa lama dah saya tak bawa motor Super Sports. Weh, lama guys. Lama. Lama betul. Alright, jom. Alright guys, di hadapan kita ini adalah sebuah motosikal pure Super Sport. Super Sport sejati orang kata daripada Kawasaki yang dibawa masuk oleh Modenas. So dalam dunia sekarang tak banyaklah brand-brand dekat luar sana yang keluarkan pure super sports macam ni, 600cc, 600cc, 4 silinder. Ada beberapa jenama sahaja yang keluarkan pure super sports macam ni sekarang. And kalau kita tengok yang jenama yang terkenal lah 600cc 4 silinder, semuanya harga mahal guys, mencecah hampir 100,000. Untuk Kawasaki ZX6R 2025 ni daripada Kawasaki Modenas ni cuma RM59,000 sahaja guys. So cukup berbaloi. And bercakap tentang pure motorsports, ada juga brand yang dah beralih ke Super Sports 3 silinder bersesaran 800 ke 900cc. So nak jumpa 600cc 4 silinder, horsepower 120 lebih macam ni memang dah tak banyak guys. Sebab banyak regulation, orang kata emission nak kena tepati. So sebab tu ramai yang give up tu. Kawasaki ZX6R ni dikuasakan dengan enjin 4 silinder 636cc yang menghasilkan kuasa sekitar 124 horsepower dan juga 69 Nm of torque. So nilai torque dia macam rendah kan, tapi korang jangan pandang rendah lah. Walaupun nilai torque dia cuma 69 Nm of torque. Kalau kita compare dengan ada kebanyakan motor 2 silinder 900cc, 800cc, 700cc, torque value dia lagi tinggi ataupun adalah samalah orang kata on par dengan ni kan. Walaupun nilai torque dia rendah, tapi dia punya pickup dia agak kuat guys, sebab dia punya aerodynamics dia guys. Shape dia, aerodynamics dia memang cun guys. So bila korang buka je throttle tu, motor ni dia rasa nak meluncur ke hadapan sahaja. So memang sedap lah. Itu antara salah satu sebab saya suka Super Sports lah. Dan saya pernah memiliki sebuah ZX6R tahun 2009. Saya beli baru dan tak dapat lah harga macam tu guys. Sistem suspension hadapan dia menggunakan USD fork daripada Showa, separate function big piston fork, fully adjustable forks. Okay, kita boleh adjust preload, rebound dan juga compression. Dan sistem suspension belakang dia menggunakan monoshock, juga fully adjustable guys, preload, rebound dan juga compression. So kalau korang beli motor ni, make sure korang set korang betul, rebound, compression korang pun dah set up dengan betul, supaya korang boleh menikmati sepenuhnya kemampuan motosikal ni. Sebab tu orang beli guys motor-motor high performance ni, sebab orang nak adjust dia punya motosikal setara dengan riding style korang. Dan macam biasa motor-motor super sport, super bike ni of course lah single piece seat untuk rider dan single piece seat untuk pillion. Ini boleh tukar, gantikan dengan fiber ke carbon fiber ke, jadi single seat barulah cun guys. Muffler exhaust ni sebenarnya sama je macam previous version, cuma bahagian catalyzer ni dia dah besarkan sikit. Macam saya cakap tadilah, sekarang ni banyak regulation emission dia orang kena tepati. So itulah dia. Itu belum atas jalan lagi guys. Atas jalan lagi lah, korang steam je lah jawabnya.
Meter dia menggunakan meter full colored TFT. So segala info basic yang korang nak tahu pasal motor ni korang boleh tengok dekat meter dia ni. And motor ni ada beberapa ride mode: sport, road, mode rain, user ataupun rider. So dekat mode rider ni kita boleh adjust kita punya power dan juga traction control level kita, guys. Saya serim dia of course depan dan belakang 17 inci. Lebar tayar dia pula, lebar tayar belakang 180, tayar depan 120. Sistem brake dia menggunakan disc, 2 disc dekat depan dan juga 1 disc dekat belakang. And caliper dia menggunakan caliper Nissin 4 port ni, radial caliper. And dia punya master pump dia pun dia tak bagi cokiam ya guys, dia bagi radial master pump daripada Nissin. So memang padu, brake dia memang padu. So far saya pakai tak ada masalah. Saya rasa kalau bawa dalam track pun tak ada masalah. Even saya pernah tengok pro rider training pakai ZX6R ni, dalam track memang kau-kau punya dia belasah. Saya tengok dia pakai caliper standard je. Maybe dia punya brake pad dia tukar. And of course datang dengan ABS, guys. Alright, ini bahagian shifter dia. So korang tengok di sini ada satu sensor. So motor ni ada quick shifter untuk upshift sahaja. Saya pun tak tahu kenapa diorang tak bagi downshift. Saya rasa sepatutnya motosikal orang kata status macam ni, super sports, pure super sports, saya rasa sepatutnya kena ada bi-directional shifter lah, up and down. Tapi ni untuk up sahaja. Tapi saya rasa kalau korang nak down, korang kena cari aftermarket punya ECU flash lah. Of course clutch datang dengan slipper clutch. And of course datang dengan traction control, Kawasaki traction control system, yang basic punya traction control system lah. Dan ini tangki petrol dia. Tangki petrol dia walaupun nampak jenahak ni, 14 liter seperti kebanyakan motor-motor sports macam ni, memang tangki 14 liter lah. And dia punya shape dekat tepi ni memang nice. Dia punya design dia, nak corner, nak korang kata nak lock korang punya peha kat sini, memang cukup-cukup selesa lah, padu. Saya rasa sebab dia sekali kan dengan design ni sekali kan, memang nice lah guys. Alright guys, jom kita tengok tahap ketinggian motosikal ni. Seperti biasa, ketinggian saya 168 ke 169 cm macam tu. Kalau saya tegakkan motor ni 1/3 daripada tapak kaki saya boleh berpijak. Hampir-hampir separuh gak lah. So motor ni sebenarnya tak tinggi guys, tapi dia menjongkit. Seat dia menjongkit ke atas, so rasa macam tinggi. And berat dia pun tak adalah terlalu tinggi sangat guys. Berat dia cuma 197 kg basah. Maknanya kalau kita full semua tank, radiator, petrol, minyak enjin, 197 kg je guys. And bila saya nak tolak motor ni kan, sangat-sangat mudah guys. Macam main kapcai. Sangat-sangat mudah. Very easy. Dari segi enjin, kalau siapa-siapa yang selalu bawa motosikal Kawasaki 4 silinder, lebih kurang sama je. Walaupun motor ni motor jahat sebenarnya, tapi dekat low speed very mesra pengguna. Sangat-sangat mesra pengguna. So kalau korang bawa slow tu jangan risaulah pasal motor nak melompat-lompat ke tak guys. Dia very soft. Tapi bila korang buka throttle je, dia hantar dia punya power tu dekat badan korang, baru korang tahu apa erti penyesalan. Motor ni memang laju, pick up dia cukup kuat, memang best. Dia rasa dia punya orang kata G-force masa nak pergi tu, memang padu guys. Motor ni dekat highway korang boleh cruising dalam 150 tu selesa lah, 150, 160 tu cruising selesa, enjin dia relax aja. Top speed dikatakan melebihi 270 km/h. Berapa laju lagi korang nak pergi. Dia punya red line dia dekat 18,000 RPM guys. So kalau korang nak motor ni menjerit sekuat-kuatnya, dipersilakan. Motor ni memang dibuat untuk menjerit. Dari segi cornering, inilah yang paling saya sedih. Sebab itu hari masa diorang nak handover motor ni, 100 pengguna pertama, diorang ada buat track test ride sekali. So saya terlepas test ride dalam track tu sebab saya dekat Indonesia time tu. Tapi bolehlah saya katakan motor ni tak perlu risau lah. Motor ni memang dibina untuk track. So kalau korang beli untuk pergi kerja, saya rasa banyaklah rugi kat situ. Sebab motor ni memang dibina untuk track.
cornering dia memang sharp, stable. So handling dia dekat corner memang terbaik lah guys. High speed ke, low speed ke. Kalau korang ada skill, korang ada keberanian, motor ni akan bawa korang ke sana. Alright guys, sampai sini saja video saya kali ni berkenaan Kawasaki ZX-6R tahun 2025 ni. Semua part-part dia semua datang sampai dekat kilang Modernize dekat Kedah tu. Lepas tu dia orang pasang balik. Pasang jadilah motor kan. So disebabkan oleh benda ni, motor tu jatuh kepada CKD punya title, and harga dia pun cukup murah. Harga dia macam saya cakap tadi awal-awal saya dah bagi tahu, bermula daripada RM59,000 dan ke atas. Campur insurans, Rotex semua jadilah 60 lebih kan. So pada saya tetap masih murah. Saya beli tahun 2009 tu pun tak dapat guys, harga 60k guys. Memang tak dapat, mahal guys. Ini lagi lengkap, macam-macam ada kan. Yang saya beli tu lagilah kosong, apa benda pun tak ada. Ini macam-macam elektronik ada. Yang saya beli tu pretty basic lah. Slipper clutch, adjustable fork, adjustable shock, tu saja. ABS. Alright guys, kalau korang orang kata jiwa fighter, jiwa kelajuan, inilah motor dia. Saya rasa memang harga dia sangat berbaloi. Saya pun teringin lah nak beli sebiji, tapi saya nak beli yang model sebelum ni lah kan. Kita nak buat belasah track sahaja. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.